Tak sepadan. Kalaulah saya boleh memahamkan anda, jenayah rasuah dan isu rasuah rentas sepadan adalah dua perkara yang berbeza. Isu rasuah rentas sepadan, contohnya seperti urus niaga dan pelaburan antarabangsa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perdagangan haram. Dan yang ketiga adalah human trafficking ataupun perdagangan manusia dengan izin Tuan Yang Di-Pertua. Disebabkan ketiga-tiga perwakilan ini masih tidak dapat menaklid usul perdebatan dengan baik, maka lahirlah hujah-hujah dan kefahaman yang tohor di ketiga-tiga perwakilan dalam sidang perdebatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, warga Dewan Yang Mulia, saya cukup kecewa dengan meja perwakilan kerajaan, sama ada pembuka mahupun penutup. Sebab di akhirnya warga Dewan Yang Mulia, dalam kita membincangkan usul berkenaan dengan cadangan, sekurang-kurangnya kalaulah kita tiada model relatif, sepatutnya kita tunjukkan unjuran keberkesanan. Namun warga Dewan Yang Mulia, di akhirnya kita tidak pernah dengar di kedua-dua meja perwakilan kerajaan, kerajaan pembuka mahupun kerajaan penutup. Disebabkan itu warga Dewan Yang Mulia, sayu hati saya akan mulakan rentak bangkangan dengan kita menganalisis permasalahan di meja perwakilan kerajaan penutup. Meja perwakilan kerajaan penutup hari ini saya boleh ibaratkan sebagai kerja sebarang hebat, kasih sebarang tempat. Sebab di akhirnya mereka tidak pernah melaksanakan tugas hakiki mereka, iaitu melaksanakan lanjutan di meja perwakilan kerajaan penutup. Baik, mari kita analisis bersama-sama. Apakah hujah pertama mereka? Apakah rasional debat mereka adalah berkenaan dengan ciri-ciri eksklusif pada belia ASEAN? Hujah pertama, kecekapan digitalisasi. Sedangkan warga Dewan Yang Mulia, hujah ini adalah bersamaan dengan hujah kedua di meja perwakilan kerajaan pembuka. Kendati pun begitu, kita akan analisis bersama apakah masalah hujah ini. Dalam hujah kecekapan digitalisasi ini, warga Dewan Yang Mulia, mekanisme di meja perwakilan kerajaan penutup adalah untuk kita membubuhkan ASEAN Youth Cyber untuk mendapatkan perolehan maklumat melalui agensi seperti Government Link Company dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, GLC dan syarikat-syarikat lain. Persoalan logik pertama dalam Dewan Perdebatan, apa kapasiti belia ASEAN ini untuk mendapatkan perolehan dan juga maklumat daripada syarikat-syarikat maupun agensi-agensi ini, warga Dewan Yang Mulia? Sebab kementerian-kementerian yang ada di Malaysia, contohnya Kementerian Kewangan, MC pun perlu melalui satu sistem yang telus untuk mendapat perolehan maklumat daripada syarikat-syarikat ini, warga Dewan Yang Mulia. Sebab itu warga Dewan Yang Mulia, hujah ini kita dapat simpulkan sebagai hujah terdesak dan hujah bercapah-capah serta bersifat falasi, warga Dewan Yang Mulia. Itu yang pertama. Dan kalau kita dengar betul-betul di meja perwakilan kerajaan penutup, pertikaian agung mereka adalah hari ini berkenaan dengan kita perlu sediakan platform untuk belia berbincang. Warga Dewan Yang Mulia, perkara yang perlu kita persetujui oleh empat perwakilan dalam meja perdebatan, isu ni tidak boleh tidak kita perlu bersetuju bahawa isu sudah pun berlaku. Tiada masa untuk berbincang, kita memerlukan penyelesaian secara terus, warga Dewan Yang Mulia. Itu yang pertama. Dan pertikaian agung mereka yang kedua adalah berkenaan dengan di meja perwakilan penutup. Kami tak tunjukkan model belia yang berintegriti yang gagal dilaksanakan di kesatuan-kesatuan negara lain. Sebab memang kami tidak tunjukkan. Sebab di peringkat pertama kami bersetuju bahawa model belia bukanlah satu usaha yang terbaik untuk menyelesaikan masalah warga Dewan Yang Mulia. Kami tunjukkan daripada kita melaksanakan model belia ini, kita laksanakan pelan pemulihan masalah akar warga Dewan Yang Mulia. Kita selesai dengan meja perwakilan kerajaan penutup. Kita lihat pula masalah meja perwakilan kerajaan pembuka. Apabila mereka ini mempunyai masalah konsep sehingga akhirnya menyebabkan masalah hujah mereka, warga Dewan Yang Mulia. Apabila yang pertama, warga Dewan Yang Mulia, mereka pada hari ini tidak pun pernah menunjukkan apakah kapasiti belia untuk menangani isu rasuah rentas sepadan. Sepatutnya sebagai Perdana Menteri yang baik, anda tunjukkan kapasiti belia. Contoh, dalam kapasiti belia ini, kapasiti belia ini akhirnya boleh mencapai matlamat dengan melaksanakan komponen yang anda gariskan. Namun ada atau tidak pernah kita dengar warga Dewan Yang Mulia. Sekalipunlah kalaulah kita nak terima hujah mereka, hujah perdana, pendidikan dan latihan integriti serantau, mereka beri contoh ASEAN Anti-Corruption Youth Camp nak bina asas moral. Warga Dewan Yang Mulia, nak bina asas moral tidak pernah bercanggah dengan prinsip integriti. Namun usul debat kita hari ini adalah untuk menangani isu rasuah rentas sepadan
Ada ataupun tidak kita dengan pembuktian di akhirnya tidak pernah warga Dewan Yang Mulia. Hujah kedua, platform digital, hujah ini bersamaan dengan hujah kerajaan penuntut, maka saya kira hujah ini boleh kita tolak daripada Dewan Perdebatan. Dan hujah ketiga, pertukaran dengan serantau ASEAN. Saya kira hujah inilah hujah yang paling bercapah-capah. Sebab warga Dewan Yang Mulia, di akhirnya sekalipunlah kita menukar belia di antara negara-negara serantau ASEAN ini, apakah kesan signifikan untuk kita menangani isu rasuah dan tak sepadan? Ada ataupun tidak kita dengar daripada meja perwakilan kerajaan pembuka? Tidak pernah warga Dewan Yang Mulia. Kulasah rangkuman kerajaan pembuka dan penutup. Di akhirnya warga Dewan Yang Mulia, mereka tidak pernah mencapai matlamat perdebatan untuk menangani isu rasuah dan tak sepadan. Kulasah mereka hanya mencapah-capahkan masalah yang berlaku tanpa akhirnya mekanisme yang mereka cadangkan boleh menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak pernah mendengar. Maka warga Dewan Yang Mulia, berbaki 1 minit terakhir dalam Dewan Perdebatan, timbang utara meja perwakilan kerajaan penuntut cukup mudah. Kenapa kami lebih baik daripada perwakilan kerajaan pembangkang pembuka? Apabila di saat perwakilan pembangkang pembuka menilai kepada masalah akar, tetapi masalah akar tersebut adalah berkenaan dengan jenayah rasuah, kami melihat kepada bagaimana penyelesaian masalah akar kepada 2 perkara utama: kelemahan struktur institusi dan penambahbaikan penguatkuasaan undang-undang terhadap isu jenayah rentas sepadan, yang mana di akhirnya kami juga tunjukkan unjuran bagaimana perkara ini boleh menangani isu rasuah rentas sepadan warga Dewan Yang Mulia. Maka disebabkan itu, tiada apa lagi yang saya minta demi integriti negara, demi integriti rakyat Malaysia, saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum.